Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Hari ini, 17 September 2025, bahagian perancangan rel daripada Agensi Pengangkutan Awam Darat (APAD) telah mengadakan permasalahan cermat bagi projek bayang lepas LRT di Pulau Pinang. Permasalahan cermat ini juga telah disertai oleh Wakil Pemaju MRT Mucara dan pihak kontraktor SRS LRT Sdn Bhd. Antara kerja-kerja yang dilakukan di tapak ialah preliminary test pile dan kerja pembangunan test pile. Terdapat 5 site yang terlibat dalam pemeriksaan cermat ini. Antaranya ialah site di Stesen Pembatang Damar Laut, Kampung Baru, B Brown, Bandar Seri Pining BSP dan East Jelutong. Pihak APAD juga sempat pergi ke LRT Mucara Training Center di Kampung Jawa. Antara objektif pemeriksaan cermat ini adalah untuk menilai tahap keselamatan di tapak bina, mengenal pasti risiko yang boleh menjejaskan keselamatan pekerja dan orang awam di tapak bina. Seterusnya, menyemak dokumen rekod penyelenggaraan jentera di tapak bina. Akhir sekali, kesimpulan bagi pemeriksaan cermat ini adalah dilaksanakan bagi memastikan tahap keselamatan di tapak bina sentiasa terjamin serta memastikan semua rekod penyelenggaraan jentera diselenggara dengan baik dan mematuhi keperluan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Sekian, terima kasih.